Hari ini kita akan melawat zoo. Marilah masuk. Apakah kepentingan zoo? Jom berjalan-jalan di zoo, lihat penunjuk. Burung api mempunyai paruh yang panjang. Burung mempunyai kepak untuk terbang. Adakah ular tinggal sekali dengan burung? Pelik juga. Kenapa ini? Ada burung dalam tangki akuarium ikan. Saya faham, setiap haiwan mempunyai ciri yang berlainan.